Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Song Jamil bin Ahmad Izzal dari SK Sultan Omar. Saya akan bercerita mengenai sekolah saya, ciptaan saya. Ini ialah kolam ikan. Ini pula ialah padang bola untuk berbagai pertandingan. Di situ pula terdapat pondok dan di sebelah pondok terdapat tong gitar semula. Saya akan masuk ke dalam bangunan utama. Ini ialah bilik guru. Ini pula ialah kelas. Kelas ini hanya memuatkan sekitar 10 orang agar murid dapat fokus belajar. Inilah dewan. Ini pula ialah tandas. Ini ialah surau. Ini pula surau perempuan. Ini adalah pejabat. Ini ialah penolong kadang pentadbiran, iaitu Cikgu Nizam. Pula guru besar Cikgu Rusmadi. Ini ialah perpustakaan. Guru perpustakaan ialah Cikgu Syuhada. Inilah bilik tayang. Inilah makhluk saya. Saya menyimpan alatan saya dalam peti ini. Inilah bilik seni. Banyak gambar tanpa pada dinding. Di belakang ini tersedia banyak tempat parking. Ini ialah panel solar yang saya cipta untuk memerangkap cahaya matahari dan menukar kepada tenaga elektrik untuk disalurkan ke kawasan sekolah. Sekian, terima kasih.